Overlap emas betul-betul untung ke? Bila harga emas naik, buat overlap, dapat duit tunai, untunglah. Betul ke? Ramai tersilap menganggap duit lebihan daripada overlap sebagai keuntungan. Sebenarnya, overlap berlaku apabila emas dinilai semula pada harga yang lebih tinggi. Kemudian, pembiayaan baru dibuat. Sebahagian daripadanya digunakan untuk menutup pembiayaan lama, manakala bakinya kita terima sebagai tunai. Tetapi ingat, tunai yang kita terima itu bukan semuanya keuntungan. Ia datang bersama jumlah pembiayaan baharu yang lebih besar. Kita masih perlu membayar prinsipal, kadar keuntungan atau upah simpan mengikut institusi, dan emas masih berada dalam cagaran. Overlap mungkin berbaloi jika wang itu digunakan untuk tujuan produktif. Aliran tunai untuk menembus emas jelas dan bukan kos dikira. Tetapi jika wang overlap digunakan untuk bercuti, membeli telefon atau menampung gaya hidup, hutang bertambah, wang habis, emas berisiko dilelong jika gagal diselesaikan. Jadi, sebelum overlap, kira 3 perkara. Berapa tunai bersih yang diterima, berapa jumlah keseluruhan yang perlu dibayar, dari mana datangnya wang untuk menebus emas. Overlap bukan mesin mencipta keuntungan, ia adalah pembiayaan yang mesti diurus dengan disiplin. Kalau tidak benar-benar faham, lebih baik simpan emas tanpa menggadaikannya.